Di sebuah tanah bernama Malaysia, cerita tidak lahir di atas kertas semata-mata. Ia bermula dari suara manusia, dari bisikan nenek kepada cucu, dari pantulan nilai dalam kehidupan seharian. Cerita di sini tidak dicipta untuk hiburan kosong. Ia wujud untuk membentuk manusia, mendidik jiwa dan mengikat masyarakat dengan makna. Di sinilah cerita menjadi warisan. Hutan, sungai dan gunung di Malaysia bukan sekadar latar alam. Ia adalah saksi, ia adalah pendengar, ia adalah sumber ilham kepada ribuan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Alam mengajar manusia tentang kesabaran, tentang keseimbangan, tentang hidup selari dengan ciptaan Tuhan. Setiap cerita yang lahir adalah refleksi hubungan manusia dengan alam sekelilingnya. Pantun dan peribahasa Melayu bukan sekadar permainan bahasa. Ia adalah seni berfikir, satu bentuk kebijaksanaan yang menyampaikan nasihat dengan lembut tanpa mencederakan hati. Dalam 4 baris pantun tersimpan panduan hidup tentang hormat, tentang adab, tentang batas antara manusia dan manusia. Inilah keindahan sastra lisan Melayu, ringkas tetapi syarat dengan makna. Cerita rakyat dan hikayat membentuk imajinasi dan nilai sejak kecil. Kisah keberanian tidak memuliakan kekerasan. Kisah kesetiaan tidak menutup ruang untuk berfikir. Kisah pengorbanan tidak menuntut pujian. Hikayat Hang Tuah mengajar erti setia dan tanggungjawab. Puteri Gunung Ledang mengingatkan bahawa maruah tidak boleh ditebus dengan kuasa atau kekayaan. Legenda ini tidak mati ditelan masa. Ia hidup sebagai cermin untuk manusia menilai diri dan pilihan mereka. Bahasa Melayu adalah nadi kepada semua cerita ini. Setiap perkataan dipilih dengan halus. Setiap susunan ayat mencerminkan budi pekerti. Tulisan Jawi bukan sekadar aksara. Ia adalah jejak sejarah. Ia adalah identiti. Ia adalah saksi peradaban yang pernah gemilang. Melalui bahasa, nilai dan falsafah hidup disampaikan tanpa perlu dijeritkan. Hari ini dunia berubah. Cara manusia mendengar juga berubah. Namun cerita lama tidak dilupakan. Ia diberi nafas baru melalui seni digital, melalui visual sinematik, melalui kecerdasan buatan. Teknologi bukan pengganti budaya. Ia adalah jambatan yang menghubungkan tradisi dengan masa depan. Sastra Malaysia kini melangkaui sempadan. Ia tidak lagi terkurung dalam buku lama. Cerita ini boleh dirasai oleh dunia, bukan kerana keindahan visual semata-mata, tetapi kerana nilai yang bersifat sejagat. Tentang kemanusiaan, tentang hormat, tentang hubungan antara manusia dan kehidupan. Inilah kekuatan sastra Malaysia. Ia tempatan, namun jiwa dan maknanya bersifat universal. Malaysia bukan sekadar destinasi pelancongan. Ia adalah himpunan cerita yang hidup. Cerita yang membentuk identiti. Cerita yang menyatukan generasi. Cerita yang menunggu untuk didengar dunia. Inilah Malaysia. Tanah yang kaya dengan bahasa, budaya dan jiwa.